Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang jauh, hidup seorang raja yang sangat berkuasa. Di istananya tinggal seorang tukang sihir tua yang telah lama berkhidmat kepada raja. Namun, semakin hari, tukang sihir itu semakin lemah. Tangannya bergetar, matanya kabur, dan suaranya tidak lagi kuat seperti dulu. Pada satu pagi, dia menghadap raja dan berkata, "Wahai tuanku, aku sudah terlalu tua. Carikanlah seorang kanak-kanak supaya aku dapat mengajarnya ilmu sihir." Raja pun bersetuju. Dia menghantar utusan mencari seorang kanak-kanak yang pintar, sopan dan cepat belajar. Tidak lama kemudian, seorang anak lelaki dipilih dan dibawa ke istana. Anak ini sangat baik hati dan penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, dia berjalan dari rumahnya menuju ke tempat tukang sihir untuk belajar. Tetapi, di pertengahan jalan itu, ada sebuah pondok kecil. Di dalam pondok itu tinggal seorang pendeta tua, seorang lelaki soleh yang mengajar tentang Tuhan yang satu. Pada suatu hari, ketika si anak sedang berjalan, dia terdengar suara bacaan yang sangat merdu. Dia berhenti, dia menoleh, dia mendengar lagi. Akhirnya, dia melangkah masuk ke pondok kecil itu. Pendeta itu sedang duduk sambil membaca dan mengajar tentang kebaikan, kejujuran dan kehebatan Allah yang Maha Kuasa. Si anak duduk diam, mendengar penuh perhatian. Semakin dia mendengar, semakin hatinya terasa tenang. Dia mula kagum dengan ajaran pendeta itu. Sejak hari itu, setiap kali dia pergi belajar sihir, dia akan singgah dulu di pondok pendeta. Dia duduk, mendengar dan belajar. Namun, ini membuat dia selalu lewat sampai ke tukang sihir. Dan setiap kali dia lewat, tukang sihir memukulnya. Si anak sedih. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Pada suatu hari dia berkata kepada pendeta, "Guru, aku selalu lewat dan aku selalu dipukul. Apa yang harus aku buat?" Wahai anakku, jika kau takut dimarahi tukang sihir, beritahulah dia dengan sopan bahawa kau singgah sebentar di tempat lain. Dan jika kau takut dimarahi keluargamu, katakan sahaja kau sedang belajar dengan tukang sihir. Sejak itu, si anak dapat meneruskan pembelajaran. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia mula sedar. Ilmu yang diajar tukang sihir dan ilmu pendeta sangat berbeza. Satu gelap, satu bercahaya, dan dia mula tertanya-tanya, ilmu manakah yang sebenarnya benar? Jangan lupa tekan subscribe ya, supaya tak terlepas kisah yang seterusnya.